Assalamualaikum. Hai, Biologi Tingkatan 4, Subtopik 9.7. Isu kesihatan berkaitan sistem pencernaan dan tabiat pemakanan. Pertama sekali, pernah dengar pembedahan pintasan gastrik. Pembedahan ini berfungsi mengecilkan saiz perut pesakit obesiti. Walaupun berat badan berjaya diturunkan, pesakit mudah kenyang dan berisiko tinggi mengalami malnutrisi akibat keluasan permukaan usus untuk penyerapan nutrien menjadi semakin kecil. Okey, yang kedua, masalah ketandas. Kalau awak kurang minum air dan kurang makan makanan berserat yang berfiber, pergerakan peristalsis usus besar menjadi sangat lambat lalu menyebabkan sembelit. Jika dibiarkan berterusan, keadaan ni boleh membawa kepada penyakit buwasir, iaitu vena rectum membengkak, atau lebih menakutkan, kanser kolon. Tanda yang paling amaran lah untuk kanser ni adalah najis berdarah. Next, cikgu rasa ada je antara awak-awak ni semua ni suka skip makan, semata-mata tengah fokus main game. Awas penyakit gastritis atau gastrik. Asid gastrik ni akan terus menghakis dinding perut yang kosong tu lalu menyebabkan radang yang teruk. Next, kita tengok 4 gangguan psikologi pemakanan yang makin menular. Yang pertama, anorexia nervosa. Pesakit obses mahu kurus lalu mengelak makan. Tabiat buruk ni boleh menyebabkan gangguan jantung dan membawa maut. Gangguan psikologi pemakanan yang kedua ialah bulimia nervosa. Pesakit-pesakit ni pula makan secara gelojoh, kemudian memuntahkannya semula sebab takut gemuk. Perbuatan ni boleh merosakkan gigi dan menyebabkan dehidrasi. Gangguan psikologi pemakanan yang ketiga ialah disforia otot. Pesakit-pesakit disforia otot ni sentiasa merasakan saiz badan mereka terlalu kecil. Individu-individu ini melakukan senaman ekstrim dan mengambil steroid pembina otot secara berbahaya. Next, gangguan psikologi pemakanan yang keempat ialah PICA. P-I-C-A. Pesakit-pesakit memiliki tabiat pelik yang teringin makan bahan bukan makanan macam kapur atau tanah. Ini menyebabkan risiko keracunan plumbum menanti pesakit-pesakit tersebut. Jom kita uji minda. Soalan 1. Senaraikan 3 jenis gangguan pemakanan berkaitan psikologi. Jawapannya ialah anorexia nervosa, bulimia nervosa dan disforia otot. Soalan kedua, terangkan mengapa pesakit pintasan gastrik wajib menjaga diet dengan teliti. Jawapannya, kerana saiz perut pesakit telah menjadi sangat kecil, nutrien kurang diserap, lalu pesakit berisiko mengalami malnutrisi jika tidak mengambil makanan tambahan yang sesuai. Next, soalan kebat. Ramalkan kesan terhadap remaja yang kerap menahan lapar cuma untuk cepat kurus. Jawapannya, remaja tersebut berisiko menghidap gastritis kerana asid mengakis dinding perut yang kosong. Tambahan pula, metabolisme badan akan menurun dan perbuatan tersebut boleh meleret kepada penyakit anorexia nervosa. Ingat semua, amalkan sistem pencernaan yang sihat dengan makan mengikut jadual. Elakkan diet yang ekstrim dan hargai tubuh badan kita. Alright everybody, that's all for now. Thank you.